Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan FIFA Club World Cup. Kumpulan A, Palmeiras seri tanpa jaringan dengan pasukan Porto. Kumpulan B, PSG belasah pasukan Atletico Madrid 4-0. Botafogo menang tipis 2-1 dengan pasukan Seattle Sounders. Kumpulan C, Bayern Munich berpesta gol dengan kemenangan 10-0 ke atas pasukan Auckland City. PSG mudah tundukkan pasukan Atletico Madrid. Juara UCL dan juga Ligue 1 Perancis iaitu pasukan Paris Saint-Germain mudah menundukkan cabaran Atletico Madrid dengan kemenangan 4 gol tanpa balas dalam aksi pembukaan FIFA Club World Cup yang berlangsung pada awal pagi tadi. PSG yang beraksi dengan cukup mantap tidak perlu menunggu lama untuk gol pembukaan menerusi Fabian Ruiz pada minit ke-19 hasil bantuan daripada Vicha Kvaratskhelia. Vitinha kemudiannya berjaya menggandakan kedudukan menjadi 2-0 sebaik sahaja sebelum separuh masa pertama tamat. Atletico Madrid yang begitu sukar untuk menembusi barisan pertahanan pasukan PSG telah melakukan beberapa pertukaran yang diharap dapat memberikan sedikit sinar kepada mereka, tetapi sebaliknya yang telah berlaku. PSG terus menguasai permainan dengan mereka berjaya menambah 2 lagi gol pada lewat perlawanan, yang mana Seni Mayolu dan juga Kang In Lee masing-masing menyumbat 1 gol untuk memastikan kemenangan bergaya 4-0 ke atas pasukan Atletico Madrid. Malam buat Atletico apabila mereka terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain pada 20 minit terakhir selepas bintang pertahanan baru mereka iaitu Clement Lenglet telah dibuang padah. Bayern berpesta gol menentang pasukan Auckland. Bayern Munich yang juga juara Bundesliga tidak berdepan sebarang masalah untuk mendudukkan wakil daripada New Zealand iaitu pasukan Auckland City dengan jaringan yang cukup besar iaitu 10 gol tanpa balas. Bermula dengan jaringan Kingsley Coman seawal minit ke-6, Sacha Boey menggandakan kedudukan pada minit ke-18. Michael Olise pula tidak menunggu lama untuk menambah gol ketiga pada minit ke-20 sebelum Coman sekali lagi menambah gol keempat tidak sampai seminit kemudian. Thomas Muller berjaya meledak gol kelima pada minit ke-45 sebelum Olise sekali lagi menjadikan gol kedua peribadinya untuk memastikan Bayern mendahului 6-0 sebelum rehat separuh masa pertama. Separuh masa kedua ternyata milik Jamal Musiala apabila dia berjaya meledak hat-trick dan ditambah lagi 1 gol oleh Thomas Muller menjadikan perlawanan tersebut berakhir dengan jaringan 10-0. Kita ikuti peluang jadual perlawanan FIFA Club World Cup yang akan berlangsung pada awal pagi esok. Kumpulan C, Boca Juniors akan menentang pasukan Benfica pada jam 6 pagi. Chelsea akan berdepan dengan pasukan Los Angeles FC pada jam 3 pagi esok. Flamengo akan bertemu dengan pasukan Esperance pada jam 9 pagi esok. Luis Diaz tolak tawaran kontrak baru daripada Liverpool. Pemain sayap pasukan Liverpool, Luis Diaz, dilaporkan telah menolak tawaran lumayan daripada pasukannya itu sekaligus memperlihatkan minatnya untuk berpindah ke pasukan Barcelona. Kabar angin yang mengaitkan pemain antarabangsa Colombia itu dengan pasukan Barcelona sudah mula bertiup kencang sejak beberapa musim lalu dan kini ianya dilihat bakal menjadi kenyataan. Diaz juga pernah menyatakan kesetiaannya terhadap pasukan Liverpool sebelum ini, tetapi situasi berbeza dengan melanda kamp pemain tersebut apabila satu kenyataan yang agak kontroversi yang mengatakan mereka sedang aktif melakukan perbincangan dengan sebuah kelab yang ternama di Eropah. Mereka juga tidak menamakan secara spesifik kelab tersebut, tetapi ramai sudah boleh menganggap yang ia adalah pasukan Barcelona. Diaz bagaimanapun tidak menolak kemungkinan yang dia akan terus kekal bersama dengan Liverpool, tetapi ia juga bergantung kepada situasi kontraknya yang hanya berbaki selama 2 musim sahaja lagi. Jika Liverpool gagal memberikan tawaran yang menurut kehendak pemain itu, maka dia berkemungkinan besar akan berhijrah ke pasukan Barcelona yang mana merupakan impian mana-mana pemain di muka bumi ini. Dia juga mengakui yang ada beberapa kelab daripada Arab Saudi cuba mendekatinya pada ketika ini, tetapi keutamaannya adalah kelab daripada Eropah. Aymeric Laporte akan kembali ke Eropah. Aymeric Laporte dan juga bekas pemain pertahanan pasukan Manchester City dijangka akan kembali menyambung karier bola sepaknya di Eropah. Dia yang kini beraksi dengan pasukan Al Nassr sedang diintai oleh pasukan Athletic Club dan juga beberapa kelab ternama di Eropah. Al Nassr juga bersedia melepaskan pemain tersebut sekiranya ada tawaran yang bersesuaian diterima oleh mereka.
Galatasaray cuba dapatkan Hakan Çalhanoğlu. Galatasaray sekali lagi mahu mencipta kejutan dengan kali ini. Mereka akan cuba mendapatkan pemain pasukan Inter Milan iaitu Hakan Çalhanoğlu. Pemain tersebut juga bukanlah asing dengan bumi Turki kerana dia sememangnya berasal dari sana. Tiada pendekatan secara rasmi setakat ini dilakukan oleh pasukan Galatasaray, tetapi apa yang pasti, mereka mahu melakukannya. Marseille tidak rela kehilangan Ismail Bennacer. Marseille menegaskan yang mereka tidak akan melepaskan pemain bintang mereka iaitu Ismail Bennacer, yang mana mereka sedang meminjamnya daripada pasukan AC Milan. Bennacer sedang hebat dikaitkan dengan pasukan Al Duhail yang berpangkalan di Qatar. Dengan pasukan Marseille juga tidak ketinggalan untuk melakukan perbincangan dengan pasukan AC Milan mengenai masa depan pemain tersebut, yang mana pada ketika ini gajinya sedang menjadi isu utama. Alejandro Garnacho mahu kekal berhasil di Liga Perdana Inggeris. Bintang Manchester United, Alejandro Garnacho, yang sah akan meninggalkan pasukannya itu dalam jendela perpindahan kali ini, mahu terus kekal berhasil dalam Liga Perdana Inggeris. Kabar angin yang mengatakan bahawa dia akan menyertai bekas pengurusnya iaitu Erik ten Hag di Bayer Leverkusen ternyata tidak akan mungkin terjadi. AC Milan mahukan Granit Xhaka. Selepas beraksi dengan cemerlang bersama dengan pasukan Bayer Leverkusen, bekas bintang pasukan Arsenal, Granit Xhaka, kini mencuri tumpuan daripada gegasi Serie A iaitu pasukan AC Milan yang berminat untuk mendapatkan khidmatnya. Pertemuan di antara kedua belah pihak dilaporkan akan berlangsung pada minggu hadapan dan perbincangan pada ketika ini akan naik ke fasa seterusnya. Liverpool sedia berbelanja lagi. Liverpool dilaporkan sedia berbelanja besar lagi apabila mereka kini sedang menyasarkan pemain sayap pasukan Newcastle United iaitu Anthony Gordon. Pemain itu kini dikatakan bernilai 100 juta pound. Napoli beri saingan hebat kepada Arsenal. Arsenal yang sebelum ini sedang mengejar pemain pasukan Atalanta iaitu Ademola Lookman, kini dilaporkan terpaksa bersaing sengit dengan juara Serie A musim ini iaitu pasukan Napoli. Napoli mahu menguatkan lagi barisan serangan mereka, yang mana Lookman dilihat sangat berpotensi untuk melakukannya bersama dengan mereka. PSG sedang gandakan gaji Ousmane Dembele. Selepas mengetahui pemain bintang mereka iaitu Ousmane Dembele pada ketika ini sedang dikaitkan dengan perpindahan ke beberapa kelab terkemuka di Eropah, Paris Saint-Germain bersedia untuk memberikan tawaran baru kepada pemain mereka itu dengan menggandakan jumlah gajinya. Kontraknya juga akan disambung sekurang-kurangnya sehingga Jun 2030. Manchester United berminat dengan Justin Kluivert. Manchester United dikatakan berminat untuk mendapatkan khidmat pemain pasukan Bournemouth iaitu Justin Kluivert, tetapi perlu berdepan dengan saingan sengit daripada pasukan Bayer Leverkusen. Erik ten Hag yang juga pengendali baru pasukan tersebut awal-awal lagi sudah menyatakan minat terhadap pemain daripada Belanda itu. Arsenal sedia berikan tawaran untuk dapatkan Brahim Diaz. Arsenal pada ketika ini dilaporkan bersedia untuk mengemukakan tawaran yang bernilai 50 juta euro bagi mendapatkan Brahim Diaz. Mereka mahu mendapatkan Diaz kerana menyedari yang pemain tersebut mampu beraksi dengan baik di beberapa posisi di bahagian serangan. Pemilihan pemain itu juga disebabkan mereka kurang mampu untuk memenuhi permintaan seorang lagi pemain pasukan Real Madrid iaitu Rodrigo. So itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.